Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zahir Wafri, wartawan AIS Anjung Ilmu Studio TVPSS. Hari ini tanggal 13 Februari tahun 2026, Sekolah SMK Bandar Baru Sentul mengadakan program Ihya Ramadan. Mari kita saksikan majlis pelancaran. Satu kata nasihat kami. Isi ibadah siang dan malam. Ilmu diambil jadi pegangan akhlak mulia keras sebenar. Saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan majlis Ihya Ramadan peringkat SMK Bandar Baru Sentul. We organize the Ramadan Revival Program in our school for the year 2026. Kaedah penentuan. Proses ini berlaku setiap tahun pada hari ke-29 bulan Syakban seperti 17 Februari tahun 2026 untuk Ramadan 1447 Hijrah. 3 kaedah utama digunakan. Kaedah pertama, ruqyah, melihat hilal. Baiklah, sekarang kita berada bersama Ustazah Afifah. Ustazah Afifah merupakan ustazah yang mengajar subjek pendidikan Islam di sekolah ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, nak tanya je lah. Ya. Apa je aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program Ihya Ramadan tahun ni? Okey, tahun ni untuk aktiviti tahun ni, yang pertama kita akan ada tadarus bersama dengan guru-guru pendidikan Islam. Yang pertamalah aktiviti kita punya aktiviti mingguan. Yang kedua, kita akan ada tazkirah mingguan. Okey, mungkin Ustazah akan minta beberapa orang pelajar, dalam 4 orang ke, akan bagi tazkirah tentang Ramadan lah. Okey, supaya pelajar-pelajar lebih menghayati. Okey, lepas tu kita akan ada majlis berbuka puasa. Untuk sesi pagi dengan sesi petang. Okey, supaya kita dapat merapatkan ukhuwah antara kita kan. Okey, lepas tu kita akan ada ceramah nuzul Quran. Seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan ni adalah bulan turunnya Al-Quran. Okay, jadi kita nak pelajar-pelajar menghayati ataupun kita tahu sejarah tentang penurunan Al-Quran tu. Okey, lepas tu last kali kita akan ada majlis khatam Quran. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Saya doakan supaya program-program sepanjang Ihya Ramadan ni berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay.